Nama saya Muhammad Luaidan bin Muhammad Khairul Fitri. Saya umur 10 tahun. Okey, jadi untuk game hari ni awak main untuk tim apa? Saya main untuk tim Bukit Jalil FC. Okey, dalam bola sepak awak main untuk position apa? And kenapa awak suka position tu? Saya main goalkeeper. Saya suka main goalkeeper sebab dia boleh fly, diving dengan bola atas. Okey, awak dah main bola ni sejak umur berapa? 7 tahun. Macam mana boleh mula minat main bola? Kerana saya tengok bola, nampak macam benda minat. Dari itulah saya main bola. Okey, siapa pemain bola sepak yang awak paling minat? Gianluigi Buffon. Kenapa awak pilih dia? Sebab dia pandai diving dengan fly. Okey, cuba ingat satu pesanan coach yang dia selalu pesan dekat awak semasa training. Fokus, jangan main dengan mendengar kata. Ingat One Tiger dan ingat hari harimau.